Apa itu spread value? Kenapa jual beli emas ada susut nilai atau spread? Untuk pengetahuan anda, emas tidak pernah ada susut nilai. Gram emas yang anda simpan tidak berkurang walaupun disimpan 10 atau 20 tahun lagi. Dengan spread, kita nampak rugi bila menjual semula emas. Spread value adalah perbezaan pada harga jual dan harga beli bagi sesuatu produk emas. Ia adalah untuk keuntungan syarikat yang membeli emas anda atau profit margin. Contohnya, anda beli emas pada harga RM3,000 dan anda jual balik di kedai yang sama pada hari yang sama. Anda hanya akan dapat sekitar RM2,700 walaupun emas tersebut dalam keadaan yang sempurna. Ini dikira sebagai keuntungan kedai tersebut atas urus niaga. Sama juga apabila anda menukar wang di money changer. Kesemuanya ada spread value bergantung kepada syarikat masing-masing. Spread value yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih kepada syarikat tersebut. Jika ada susut nilai, di mana untungnya simpan emas kepada pengguna? Emas fizikal seperti ini adalah aset yang mempunyai appreciating value, di mana harganya akan meningkat setiap tahun. Sebab itulah simpanan emas adalah simpanan untuk jangka masa panjang, minimum 2 tahun dan ke atas kerana keuntungan emas sudah boleh melebihi kadar spread value. Spread value hanya dikenakan semasa anda menjual semula emas sahaja, berbanding dengan simpanan duit di mana ia terdedah kepada kejatuhan nilai mata wang sepanjang masa. Saham pula ia bergantung kepada prestasi syarikat dan boleh kerugian hingga negatif. Dan hartanah ia bergantung kepada lokasi dan nilai semasa kawasan tersebut. Spread value yang terbaik untuk emas. Pelaburan 999 seperti ini sepatutnya 10% dan ke bawah. Public Gold menjanjikan spread value antara 6% hingga 9% sahaja untuk emas jenama. Public Gold yang dijual semula kepada Public Gold. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom saya bimbing anda, klik link di bio. RD Aminuddin dan mulakan simpanan serendah 100.